Halo semuanya cuy, bertemu lagi bersama saya Abang AP. Hari ini sesuai tajuk dan sesuai thumbnail, saya akan berkongsi kepada korang semua tentang tips-tips untuk pemain pemula. Ya, gitulah. Saya pun awal-awal dah terkeliru dan dah tersalah langkah. Jadi awal-awal korang akan respawn dekat sini kan, menghadap tanah-tanah kosong, kebun-kebun kosong macam ni. Tanpa basa-basi, mula-mula sekali, tips mula-mula korang kena ingat. Korang pergi dekat seed, ni korang tekan button atas ni, seed. Korang pergi beli. Tak silap saya time tu duit ada dalam 10. Korang beli ni, seed carrot ni, serius beli je. Beli dan habiskan stok carrot. Lalu korang pergi tanam di kebun, tekan garden dan korang cuba tanam. Cuba tanam carrot. Nah, macam ni, cuba tanam carrot. Nah, tanam. Korang tanam semua dan lepas tu korang tunggu dia besar. Lepas tu korang petik. Nah, petik. Nah, kan ada carrot. Nah, macam ni contohnya. Nah, bila korang dah petik, lepas tu korang pergi jual. Macam itulah mula-mula, senang kan mula-mula. Korang pergi jual. Okey, saya terangkan. Dia ada pilihan dua. Nombor 1, kalau korang nak jual ke semua yang ada dalam beg korang. Kalau nombor 2, korang cuma jual apa yang korang pegang. Nah, macam tu. Kalau nombor 3, korang tanya harga dia berapa. Contoh ni kan, nombor 3 tanya harga 36 sen. Contohnya macam tu, tanya harga. Nah, kalau nak jual, korang boleh nombor 2 atau nombor 1. Nombor 2. Nah, jual. Tu dapat 36 sen. Macam itu guys. Nah, itu tips pertama. Korang beli carrot tanam. Lagi satu, korang jangan sesekali meremehkan tumbuh-tumbuhan yang lain. Yang bawah-bawah ni, korang jangan fikir dulu yang bawah-bawah ni. Bambu, kebetulan ada bambu. Beli bambu dulu lah. Saya beli dulu, okay. By the way, bambu tu sangat penting. Nanti saya akan jelaskan. Okey, sambung balik tadi. Korang jangan meremehkan tumbuh-tumbuhan yang murah macam carrot, strawberry dengan blueberry. Korang jangan remehkan tumbuhan tu. Korang tanam, jual. Sampai apa? Sampai kaya. Sampai minimum korang ada 100,000 lah guys. Minimum korang ada 100,000. Okey, itu tips mula-mula daripada saya. Halo rusa. Tips yang kedua guys. Korang kena pergi ke ini kan ada kedai kan. Ini kedai biji benih. Kedai jual pokok kan, jual tumbuhan. Korang pergi ke hujung. Di hujung situ ada satu kedai. Nama dia kedai Gia Shop. Dan ini ada telur. Tu telur. Yang ini korang jangan beli dulu. Kumpul duit sampai 100,000. Sebab apa 100,000 bang? Supaya nanti kalau korang nak beli benih yang agak-agak mahal, korang dah ada duit macam tu kan. Okey, sambung ke tips yang kedua. Korang pergi dekat Gia Shop. Korang jangan tekan nombor 1. Korang buat daily quest. Daily quest ni sangat penting ya adik-adikku sekalian. Macam sekarang ni. Okey, daily quest. Kalau korang selesaikan daily quest ni, 5 pumpkin seed, 5 watermelon. Macam contoh saya dia punya quest macam ni lah kan. Korang akan dapat 1 pack biji benih. Biji benih tu sangat penting guys kalau untuk pemula. Manalah tahu korang tiba-tiba dapat biji benih. Dapat biji benih mangga. Dapat biji benih pokok kelapa. Dapat biji benih pokok terung. Macam saya guys, dapat biji benih nanas coy. Jujuran guys. Nanas ni, mana nanas saya? Nanas ni tak ada jual di sini. Kiranya saya beruntung itu gara-gara buat daily quest macam tu. Mana ada pokok nanas? Tak ada pokok nanas dekat sini. Jujur saya cakap guys, pokok nanas tak ada di sini. Jadi macam itulah.
korang wajib buat daily quest. Itu dia, korang wajib buat daily quest. Sangat-sangat penting ya adik-adik sekalian. Mana nanas saya tadi tu? Nanas bahasa Inggeris apa ya? Pine. Mana nanas saya guys? Mana nanas saya coy? Oh ni. Tidak terlihat. Itu tidak terlihat nih buah nanas. Nah, itu sangat rare tu kan. Bukan rare, legendaris, mythical itu. Nah, itu tips yang kedua. Okey, kita masuk tips yang ketiga guys, yang biasanya orang terlepas pandang. Tips ketiga, korang jangan lupa membeli benih ajaib. Sebab apa ajaib bang? Sebab apa ajaib? Benih ajaib bang, sebab apa ajaib? Sebab ni guys, mana benihnya? Benihnya mana? Ini benih ajaib bambu ni guys. Kalau ada korang jangan lupa beli, okey? Korang jangan lupa beli. Korang tengok saya punya benih. Saya punya benih bambu. Sekejap ada beratus dah. Nanti saya tunjuk kenapa ada 190 tu benih saya ni. Benih bambu ni kenapa penting sangat untuk pemula-pemula. Benih bambu ni satu dia tak berapa mahal, lepas tu murah, lepas tu dia senang kena mutasi. Mutasi tu apa bang? Mutasi tu apa? Mutasi tu macam ini contohnya. Tu, ini pokok buluh saya terkena mutasi renjatan petir, jadi dia berkilau. Lagi satu, pokok buluh ni banyak kebaikannya. Kebaikannya korang kalau nak petik buah yang tinggi-tinggi, pokok yang tinggi-tinggi, korang boleh panjat. Tu, korang boleh panjat. Lepas tu korang petik. Contohnya korang nak petik pokok kelapa tu kan, korang nak pergi kat pokok kelapa tu kan, korang tinggal panjat. Nah, sampai atas. Nah, kan sampai. Lepas tu collect. Nah, dapat buah kelapa. Itu kelebihan-kelebihan dia. Lagi satu kelebihan dia, dia boleh mutasi. Mutasi tu apa bang? Mutasi tu ni lah, boleh jadi beku, boleh jadi kena renjatan, boleh basah. Dan harga dia, harga dia cukup mahal lah untuk pemula kan. Untuk pemula cukup mahal. Lagi satu, jimat ruang. Korang boleh tiru cara saya. Saya macam ini kan, macam ni kan. Nanti saya collect. Ni collect bambu ni, collect. Lepas tu nanti saya tanam balik. Nah, macam mana nak collect bambu ni? Okey dah, contoh tu kan. Lepas tu tanam balik cok dekat ujung. Nah, sesimpel itu. Tanam di hujung. Dia tak mengganggu ruang dan jimat ruang. Korang boleh try. Nah, ini harian saya macam ni. Tanam bambu macam tu. Nah kan, dah tanam. Macam itulah guys. Tanam, jual. Lepas tu korang boleh jual. Contohnya saya jual. Dapat berapa bambu saya tadi? Saya akan jual bambu. Contoh bambu. Mana contoh bambu? Mana? Jual je lah ni. I want to sell my inventory. Nah, selesai. Tu 54,000. Nah kan, 54,000. Dalam senang korang boleh dapat 1 million dalam sehari kalau korang gunakan tips saya. Okay, ada faham ke? Okay, kita masuk ke tips yang keempat. Tips yang keempat adik-adikku. Tips yang keempat, korang kena alert. Ataupun korang kena prihatin. Korang boleh lakukan event yang ada dekat game Grow a Garden. Macam contoh sekarang event Hungry Plant Quest. Korang boleh tekan. Dia minta apa? Dia minta cactus. Cactus yang berat. Oh, shock cactus. Shock cactus saya tak ada. Tapi biasa pemula-pemula dia akan bagi apa? Dia akan bagi yang senang lah. Contoh dia nak tomato, dia nak carrot. Dan bila korang buat, korang akan dapat, bila korang bagi dia makan, korang akan dapat seed pack yang basic guys. Kalau korang buat sampai penuh dia punya misi, korang ada peluang untuk mendapatkan rainbow sack, Venus flytrap dan lotus. Ini tumbuhan ni saya belum dapat. Sebab apa belum dapat bang? Sebab saya kumpul sebenarnya. Sekejap saya tekan seed. Mana seed? Basic seed pack korang akan dapat ni. Tu, korang akan dapat yang ini, basic seed pack yang ini. Nah, ini ada 27. Saya tak gunakan lagi sebab saya nak gunakan dekat ujung-ujung nanti kalau saya dah selesaikan misi ini. Jadi begitulah cok.
dia punya tips daripada saya. Pemain kira tak begitu lama lah saya main, tapi tips boleh diguna pakai. Saya dah banyak tersalah sebabnya. Tips daripada saya, Abang AB. Jadi sekian saja daripada banyak membebel. Kita jumpa pada video yang akan datang ataupun video baru yang akan saya buat sebentar lagi. Bye bye semua. Assalamualaikum. Enjoy.